Kadang-kadang sudah jaga kulit muka tu bersungguh-sungguh dah ya, dah pakai toner, serum, essence, semua cukup setiap hari. Muka pun makin licin, makin glowing. Tapi bila tengok belakang badan penuh jerawat pula. Jadi tak cantik, kulit tubuh nampak kasar, ada yang tinggal parut lagi kan. Ramai ingat jerawat cuma naik pada muka saja, tapi realitinya jerawat pun boleh naik pada badan tau. Kulit badan tu kulit juga. Jangan tunggu sampai lagi teruk keadaan tu, sebenarnya ia boleh dirawat kalau tahu caranya. Dalam video kali ini saya akan kongsikan punca jerawat naik pada badan dan paling penting cara nak rawat dengan berkesan. Jom, let's glow together. Hi glowers, sebelum anda rawat back acne atau jerawat pada tubuh anda itu, ya, anda kena tahu dulu kenapa jerawat boleh naik di belakang badan. Sebenarnya punca lebih kurang macam jerawat muka juga, pori tersumbat sebab minyak, sel kulit mati dan bakteria yang bercampur. Bila pori sudah tersumbat, keradangan ni pun mudah berlaku. Belakang badan ni pula memang banyak kelenjar sebum dan cepat berminyak ya. Jadi risiko untuk tumbuh jerawat tu sebenarnya lebih tinggi. Tambah pula kalau anda memang jenis kuat berpeluh, pakai baju ketat atau pakai baju yang fabriknya tak serap peluh ya. Jadi minyak dan kekotoran mudah terperangkap dalam pori. Lagi satu, sisa shampoo atau perapi, conditioner rambut anda tu boleh jadi punca back acne juga. Jika tak bilas betul-betul, ia boleh melekat pada kulit dan buat pori tersumbat. Nampak simple benda ni semua, tapi semua ini boleh trigger jerawat kalau dibiarkan. Jerawat belakang badan ni memang biasa berlaku terutamanya pada remaja sebab waktu ni hormon, terutamanya hormon androgen sedang aktif dan boleh merangsang aktiviti kelenjar minyak ya, supaya hasilkan lagi banyak sebum. Orang yang aktif bersukan ataupun orang yang memang atlet lah macam tu ya, aktif lah ya, sportman katanya. Ini pun memang ada risiko untuk tumbuh jerawat pada badan juga ya. Bila banyak berpeluh ditambah pula dengan geseran baju yang agak ketat, kulit mudah alami iritasi dan pori lebih mudah tersumbat ya. Kulit jadi berminyak secara semula jadi pun lebih kededah kepada pengumpulan minyak dan sel kulit mati yang juga boleh menyebabkan jerawat ya. Kadang-kadang genetik pun main peranan juga. Kalau ahli keluarga anda memang pernah alami masalah yang sama, risiko untuk ada back acne itu mungkin lebih tinggi. Jadi kalau anda ada back acne, jangan salah faham. Ia bukan bermakna anda tak jaga kebersihan, tak ya. Boleh jadi sebab gabungan faktor hormon, gaya hidup dan jenis kulit juga. Sekarang kita nak bincangkan bahagian paling penting iaitu cara nak rawat jerawat belakang badan dengan betul ya. Ramai orang fikir cukup sekadar pakai sabun badan biasa saja ya, shower cream, shower gel tu ya. Tapi sebenarnya kulit belakang badan pun perlukan rutin yang khusus kalau dah ada jerawat lah. Sama macam muka juga. Kalau anda nak nampak kesan yang cepat, kulit yang lebih bersih, ini 4 langkah penting yang anda boleh amalkan. Langkah 1, tukar sabun badan biasa anda kepada sabun badan yang ada bahan anti jerawat ya. Cari yang ada benzoyl peroxide. Bahan ini memang berkesan untuk membunuh bakteria yang jadi sebab puncanya ya muncul jerawat tu. Tea tree oil pun bagus sebab ada sifat antibakteria yang boleh bantu lawan kuman yang jadi punca jerawat, terutamanya pada kawasan badan yang mudah berpeluh. Langkah kedua, jangan lupa untuk exfoliate. Penting tau, badan pun perlu exfoliate 2 ke 3 kali seminggu, tapi bukan dengan scrub yang kasar ya, nanti makin irritation, makin radang. Pilih BHA body wash. Beta hydroxy acid contohnya macam salicylic acid dapat bantu bersihkan pori tersumbat, kawal minyak berlebihan dan seterusnya bantu kurangkan jerawat. Langkah ketiga, kalau ada jerawat besar-besar yang jenis agak meradang tu, boleh sapukan acne spot treatment pada atas jerawat itu. Pilih yang ada bahan seperti sulfur, salicylic acid atau benzoyl peroxide. Sapukan pada kawasan jerawat saja, jangan pakai pada satu badan pula sebab spot treatment ni memang disasarkan untuk jerawat yang aktif sahaja. Langkah keempat, jangan biarkan kulit anda kering, kulit badan pun janganlah kering juga ya. Ramai orang tak pakai lotion badan tahu sebab sangkakan ia akan buat kulit makin berminyak. Tapi sebenarnya kulit kering pun boleh cetuskan lebih banyak minyak
dan seterusnya menyebabkan badan ataupun kulit lah, badan pun termasuk juga, makin banyak naik jerawat tu. Jadi pilih lotion badan yang ada tekstur yang ringan, cepat meresap dan non-comedogenic. Kalau ada Centella, Allantoin ataupun Panthenol, itu lagi bagus sebab semua ini bantu melembabkan, melegakan kulit dan perbaiki skin barrier. Kalau anda konsisten amalkan rutin ni, dalam seminggu pun sebenarnya dah boleh nampak perubahan yang baik. Jerawat belakang badan anda akan kelihatan makin kecut, kurang kasar dan yang paling penting sekali, kulit anda rasa lebih bersih dan segar. Jerawat belakang badan ni memang biasa berlaku, terutama pada remaja, ada berlaku perubahan hormon dan juga orang yang aktif ya, tapi tak bermaksud ia biasa dan patut dibiarkan ya. Bila kita faham punca-puncanya, barulah kita boleh rawat dengan lebih berkesan. Kuncinya di sini, pilih produk dengan bahan yang betul, jaga kebersihan tubuh badan anda dan amalkan rutin yang konsisten. Jangan risau, dengan rutin yang betul dan bahan yang sesuai, insya-Allah ya, kulit badan anda pun boleh jadi lebih bersih, lebih sihat dan sama macam kulit muka. Kalau anda rasa video ini membantu, jangan lupa kongsikan kepada kenalan anda yang mungkin sedang mengalami masalah back acne juga. Jangan lupa subscribe Glowy untuk lebih banyak video ataupun konten berkaitan penjagaan kulit yang menarik. Jumpa lagi. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang ya. Subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.